Mana email dia ni? Sekejap. Ni dia. Tak sampai lagi ni. Belum. Ni kau, Ji. Sekejap. Tak sampai lagi dah. Tak sampai. Aku dah hantar semalam email dah. Tak ada, tak dapat. Music je tu. Music yang tu. Ya. Belum masuk vokal lagi. Kau hantar malam tadi ke? Ada ni je. Lagu lain yang kau hantar ni, lagi radio ni. Nyanyi Lagu perempuan siapa ni? ni? Lagu Kaza ni. Ni lagu Adam. Ni lagu Adam. Oh, Ada. lagu Adam. Tak ada. Tak sampai. Aku tulis kat situ lagu Adam. Tak ada. Mana ada? Mak. Aku tak bawa pula dia punya pen drive. Akhirnya dah sampai. Kau tak beritahu aku benda tu tak sampai. Kau hantar lagi sekali. Kau baru check hari ni. Aduh. Siapa tu, Ji? Abang Syed. Macam suara. Syed. Tengah Oh, praktis tu. ya ke? Betul, Jom, kejap. jom. Dia tengah praktis tu. Nak PC lah 23 Ya ke? ni. Oh, ya ke? Dia nak perform tu. Dia punya lagu bila release? 21, 22. 22 release. Hanya tinggal memori yang menghantui mimpi. Cinta kita terkubur dalam sunyi yang bersedih. Kau hilang tak kembali bersama janji yang mati. Yang tinggal hanya bayang dan hati yang menangis lagi. Hanya tinggal memori yang menghantui mimpi. Cinta kita terkubur dalam sunyi yang bersedih. Kau hilang tak kembali bersama janji yang mati. Yang tinggal hanya bayang dan hati yang menangis lagi. Tahu tak tajuk dia? Hanya tinggal memori. Betul? Ya. Betul, Zaid. Betul, Bang Zaid. Duduk. Ini betapa. Duduklah saya menembang. Aku power, Zaid. Hari tadi jumpa Bogi tu kat sana. Alamak, aku power lain macam. Okey, Abang Zaid, lagu dah power dah. Bila nak release-nya? Rilis pada 22 bulan ni. 22. Fasa. Hari Senin. Isnin Oh, lah. lagi Isnin. 3 hari. 3 hari. Ini tengah memori di FGI Entertainment. Abang Syed praktis untuk 27 ni. 27 Disember kita punya PC pelancaran album. Iyalah, 27. Jangan lupa kena datang 27 Taman River Dan Temple. Taman ramai. Templar. Hmm. Datang bawa anak-anak boleh mandi-manda di situ. Kat situ ada Support persembahan. untuk lagu Jiwang Karat ni. Bukan lagu saya saja, kesemua sekali. Semua sekali. Jiwang Karat. Hanya tinggal memori. Power. Lagu siapa, Ji? Lagu siapa? Lagu aku lah. Lagu wajib. Lagu ciptaan saya dan Abang Syed. Lirik? Sama. Sama. Kita orang berdua buat ni. Video klip dah buat lah. Dah. Akhirnya nak release lah. Saya nak video klip. Semua dah siap, Spotify, iTunes, Pop semua. Digital semua dah siap dah. Kita dah siap dah. Sekarang ni tengah berlatih nak buat persembahan. Show ada banyak ni. Show kuih kahwin ke apa ke semua jalan Tak kira apa pun. Tak kira apa pun. Nyanyi ada show. Dan dijangka ramai datang tu. Saya rasa lebih kurang dalam 5-6 ribu orang. Cik. Taman River Temple dekat dia. Kita tak. Ni pasal Baru Selayang. Ini kan anda Baru Selayang. Nak jalan-jalan Kerawang tu. Jalan Kerawang dengan River Temple dekat. Masuk percuma, free of charge. CD ada. Pendrive ada. CD tak ada. Pendrive ada. Baju Baju ada. Topi ada. Topi ada kan. Jam dinding ada. Nak bertemu dengan Abang Syed boleh. Siapa Ambil lagi? gambar. Abang Syed, Ajam Bisa ada. Gaza ada. Gaza ada. Yang lain banyak artis baru dah. Artis baru. Akan naik lah nanti tu. Jiwang Karat. So Abang Syed, apa plan yang Abang Syed sekarang ni bila dah release-nya single ni?
Saya nak tengok perkembangan macam mana daripada view-view ni. Okey. Apa-apa kita promote lagu semua bebas. Saya rasa lagu ni boleh boom kot. Kena promote kencang lah jual bekalan. Kalau betul cara dia naik. Dengan lagu ni, dengan melodi dia, saya pun memang best lah, seronok saya dengar. Tak apa, nanti saya akan promote semua lagu-lagu yang di FGI. Jangan lupa support lagu saya di FGI Entertainment. Yeah. Tinggal apa? Hanya tinggal memori.